Tiga beza utama antara manusia empas dan dark empas. Sebelum tu kalau korang nak tahu, korang belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, apa itu empas? Manusia empas ni adalah manusia yang sangat peka terhadap emosi orang lain tau. Dia boleh rasai energi, energi dan perasaan, tekanan, kegembiraan, kesedihan orang sekelilingnya tau. Dia sangat peka. Dia manusia yang penyayang, suka bantu, suka menyembuhkan orang lain, suka menyerap. Dia kalau boleh nak tahan diri dia, nak serap kesedihan orang lain tu. Biar dia yang rasa, biar dia yang alami. Sebab itulah dia ni seorang yang baik dan sering menjadi target utama manusia narsis. Sebab dia orang baik. Yang kedua, apa itu dark empas? Dark empas tu pun sama macam empas asalnya, dia adalah orang yang empas. Mereka dah lalui situasi perit bersama dengan narsis. Kemudian dia bangkit menjadi dark empas. Sebab mereka tak dapat keluar daripada perangkap narsis ni. Kadang narsis ni dah buat macam-macam jerangkap sama. Kau nak keluar ni, aku ambil ni. Kau keluar ni, aku buat ni. Kalau kau nak kerja ni, aku pergi sini. Semua dia dah pasang perangkap tau. So buat manusia ni, mangsa ni tak dapat nak keluar. So lama-lama dia menjadi dark empas tau. Dia mengembangkan strategi pertahanan sebenarnya untuk menggunakan empati mereka secara lebih strategik. Walaupun kelihatan gelap, macam salah, tapi semuanya mereka nak buat untuk bertahan dalam persekitaran yang sangat toksik dan mencabar. Bezanya, orang yang dark empas ni, dia boleh memahami perasaan orang lain dan boleh menggunakan emosi tu untuk manipulasi. Contohnya, bila dia tahu korang lemah, dia akan gunakan kelemahan tu buat korang rasa bersalah, bergantung dan patuh pada dia tau. Dia lagi bahaya berbanding dengan narsis. Beza utamanya kan, empas tu dia menggunakan empati untuk menyembuh, dark empas gunakan empati untuk mengawal. Dan tak semuanya orang yang dark empas ni bahaya, bahaya pada kita. Tapi ada juga yang baik, ada juga yang tak baik. Jadi bukan semua orang yang faham emosi korang adalah orang yang baik. Empati tanpa integriti boleh jadi senjata sebenarnya. So jaga hati dan kenal siapa yang benar-benar hadir